Zaman mak aku, Giant tu macam raja lah. Zaman sekarang, nama pun orang dah lupa. Kenapa jadi macam ni? Giant Malaysia ni dulu bukan calang-calang tau. Zaman tahun 2000-an, dia raja pasar raya. Besar, banyak barang. Harga pun boleh tahan murah. Kalau mak ajak pergi beli barang dapur, confirm Giant. Tapi sekarang, banyak cawangan dia yang tutup. Yang hidup pun macam nyawa-nyawa ikan je. So, apa jadi sebenarnya? Giant ni dia terlalu selesa. Dia rasa sebab dia besar dan popular kot, and orang akan datang je. Tapi dia lupa satu benda, pelanggan dah berubah. Kau tengok sekarang, orang dah tak nak pergi dah pasar raya besar-besar yang penat nak jalan-jalan dalam tu. Orang nak yang cepat, mudah dan dekat dengan rumah. Dan masa pesaing macam Econsave, NSK, Family Mart tengah laju adapt, Giant masih lagi guna cara yang lama. Barang tak fresh, susun atur tak berubah. Marketing pun macam zaman flyer kertas dulu. Nak tahu tak, masa tu Giant ada lebih kurang 120 cawangan kat Malaysia. Tapi lepas tahun 2020, separuh tutup. Annual report Dairy Farm, syarikat induk Giant sendiri tulis, Giant Malaysia underperform due to high operating cost and declining footfall. Pasal mudah dia, kos yang sangat tinggi, pelanggan makin sikit dan dia tak berubah. Pesaing macam NSK buat strategi low cost dengan supply chain tempatan. Econsave pula tahu barang apa orang yang kawasan tu suka. Diorang main data. Giant tak ada loyalty app pun, tak ada engagement dengan pelanggan. Diorang tak tahu siapa pelanggan. So, bila pelanggan beli dan apa pelanggan nak. Dalam dunia sekarang, retail bukan pasal siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling cepat baca data. Satu lagi silap, dia tak push private label. Kau tahu tak, Lotus ataupun dulu dikenali sebagai Tesco buat sampai 30% jualan dari produk jenama sendiri. Giant masih berharap kepada brand-brand orang lain yang margin dia mungkin sikit gila. Marketing, jangan cakap. Tak ada online presence yang kuat, tak ada sistem push notification, tak ada flash sales, tak ada vibe yang aku faham kau. Sementara Shopee dah conquer dapur orang, Giant masih nak edarkan flyers. Kesimpulannya, Giant bukan gagal sebab pesaing dia lebih kuat, tapi sebab dia tak gerak bila dunia dah lama berubah. So, kalau kau founder bisnes retail sekarang, ini pengajaran dia. Pertama, kalau kau rasa bisnes kau besar, orang akan datang, kau memang silap. Yang kedua, kalau kau tak guna data pelanggan sendiri, kau tengah main teka-teka. Dan yang ketiga, kalau kau tak ubah bisnes ikut zaman, lama-lama kau akan jadi macam Giant. Sebab sekarang, saiz tak jamin apa-apa. Yang menang, siapa yang laju, siapa yang faham pelanggan, dan siapa yang berani ubah game plan. So, aku nak tanya, bisnes kau hari ni masih relevan ke? Atau perlahan-lahan tengah menuju nasib yang sama macam Giant? Fikir-fikirkan.